19 Ramadan. Antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa buat sepanjang tahun ataupun setiap tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke bulan Ramadan, Nabi akan beriktikaf di 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir ni kira daripada bila? Dia mula daripada malam yang ke-21. Jadi kita ada baki lagi malam yang ke sekarang ni 19, malam yang ke-20, ada baki lagi 2 hari ataupun 2 malam. Cubalah kita pada tahun ini, cuba kita mengamalkan i'tikaf yang sunnah. Dari segi bahasa, perkataan i'tikaf ni maksudnya kita menetap di sesuatu tempat, melamakan, melazimi masa kita dengan sesuatu tempat tu, dengan sesuatu tempoh. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, kita boleh saja beriktikaf walaupun sedetik. Masuk saja dalam masjid, duduk sekejap, terus saja niat i'tikaf. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di dalam masjid selama 10 hari 10 malam tanpa keluar. Bermula daripada malam yang ke-21 tu, sebelum asar Nabi dah masuk dan Nabi hanya keluar apabila kelihatan anak bulan Syawal. Maksudnya malam raya barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada masjid untuk buat kerja-kerja lain. Jadi cubalah kita susun jadual kita, kalau kita ada masa, cubalah kita susun supaya badan kita, fizikal kita ni berada di dalam masjid sahaja selama 10 hari 10 malam di 10 akhir Ramadan kali ini. Kalau di Malaysia ni mungkin ada budaya untuk kita balik kampung kan. Jadi hujung-hujung Ramadan tu biasanya orang akan mula meninggalkan rumah dia, bermusafir untuk pulang ke kampung kan. Musafir ni adalah rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cuba, kalau kita boleh, cuba untuk kita melazimi masjid, banyakkan masa berada dalam masjid. Susun jadual daripada sekarang. Daripada sekarang ni kita dah boleh susun jadual untuk kita menetap di dalam masjid, tinggal dalam masjid, tidur dalam masjid selama 10 hari 10 malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan apa yang kita tunggu-tunggu dalam 10 malam yang terakhir nanti, ialah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Al-Qadar besar kemungkinan berlaku dalam 10 akhir Ramadan. Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap terus di dalam masjid supaya tidak terlepas sikit pun daripada masa Al-Qadar tu, melainkan jasad Nabi ataupun fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa dalam kebaikan. Jadi kalau kita dikurniakan malam tu, kita dah confirm buat kebaikan ataupun jasad kita ni berada dalam kebaikan. Orang perempuan pun boleh beriktikaf, orang yang bekerja pun boleh, sahabat-sahabat Nabi selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beriktikaf di dalam masjid. Isteri-isteri Nabi juga beriktikaf di dalam masjid. Jadi semua orang boleh beriktikaf. Mudah-mudahan Allah SWT memurniakan kita pengetahuan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita dikurniakan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.